Kita dah ada simpanan kecemasan. Apa kita nak buat lepas ada simpanan kecemasan? Kita kena start melabur. Start melabur dekat tempat yang low risk, risiko dia rendah, tapi dia bawa pulangan yang signifikan lah. Melabur takkan buat kita jadi kaya. Melabur pada tahap ni, kita nak pastikan duit kita tidak ditelan inflasi. Kat mana nak melabur? ASB, tabung haji, ETF. Tapi kena risiko rendah. Sebab kalau boleh kita tak nak hilang modal kita ni. Peraturan dia yang selalu orang pakai ialah, kalau kau muda, kau akan banyak melabur dekat high risk dengan low risk. Katakanlah high risk tu kau boleh letak banyak, mungkin dalam 70%, dengan low risk 30%. Kenapa kalau orang muda dia boleh risiko lebih tinggi? Sebab dia ada masa untuk dia punya pulangan, untuk pulangan dia jadi normal. Tapi kalau kau dah tua, kau tak ada masa. Kau takut kehilangan duit tu. Tapi kalau aku rasa lebih baik untuk kita ambil half-half. Setengah low risk, setengah high risk. Nampak macam cara pengecut, tapi kalau kau tak sanggup hilang duit tu, kau jangan melabur dekat tempat yang risiko tinggi, macam cryptocurrency. Melabur ni sesuai ikut kau punya selera risiko. Tapi kalau kau nak sentiasa menang, walaupun sikit, kau kena melabur dekat tempat yang risiko dia rendah. Hai guys, selamat datang ke channel Nik Nafis. Hari ni aku nak share macam mana cara ataupun macam mana plan aku nak jadi bangsa 6 angka tanpa buang masa, kejoman. Okey, nak jadi bangsa 6 angka. Sebelum tu, bangsa 6 angka ni apa? Bangsa 6 angka ni ialah orang yang ada 100,000 dalam pegangan dia. Kenapa 6 angka? Sebab 6 angka ni satu figure yang sangat signifikan. Dengan 6 angka, 100,000 lah. Kau boleh letak down payment rumah, ataupun beli kereta, ataupun buat duit kahwin, ataupun pergi travel, whatever lah. Tapi 6 angka ni satu angka yang sangat signifikan lah. Oleh itu, aku rasa semua orang kena ada impian untuk tanam cita-cita nak jadi bangsa 6 angka. So, ada dua perkara penting, ada dua komponen dalam nak jadi bangsa 6 angka. Yang pertama ialah buat duit. Yang kedua ialah urus duit. Seseorang kena menguasai kedua-dua komponen ni untuk dia jadi bangsa 6 angka dengan lebih lancar. Kita start dengan urus duit dulu. Urus duit yang pertama, kau kena tahu berapa belanja bulanan kau. Kau kena tahu berapa banyak yang kau letak, berapa banyak kau belanja untuk ni, makan, minum, sewa. Kau kena ada satu angka yang tepat. Kau kena ada satu angka yang fix untuk setiap bulan. Okey, lepas kau dah tahu berapa belanja kau setiap bulan, kau kena tahu berapa belanja tahunan kau. Dengan kereta, dengan insurans, hospital, bil anak, sekolah ke, tuition, semua. Lepas kau dah tahu tu, good. Sekarang kau kena tahu berapa banyak yang kau boleh simpan setiap bulan. Mungkin 10% daripada gaji kau, mungkin 20%, berapa saja. Just start, just mulakan. Lepas kau dah tahu berapa banyak kau boleh simpan,
kau kena start untuk bina simpanan kecemasan. Simpanan kecemasan ni ialah satu dana yang kau gunakan bila ada perbelanjaan yang mengejutkan. Contohnya macam kita kan kita dah tahu setiap bulan kita belanja berapa, setiap tahun kita belanja berapa. Tapi kita ni manusia, tiba-tiba ada something happen. Mak kita sakit ke, adik kita sakit ke, kita ke sakit. So benda yang tak tersangka ni, kita kena guna simpanan kecemasan ni. So dalam 3 ke 6 bulan simpanan kecemasan, kita berhenti kerja ke, kita kena buang kerja ke, simpanan kecemasan ni untuk benda lah ni. Okey, lepas tu kita kena bina simpanan kecemasan. Okey, sekarang kepada langkah yang pertama, iaitu buat duit. Buat duit ni sama penting ataupun lagi penting daripada urus duit. Aku rasa sama penting. Sebab kita akan simpan duit kita, nak jadi bangsa 6 angka ni, kita akan simpan dan labur duit kita. Tapi kalau kita punya gaji sikit, akan ambil masa yang sangat lama. Dah, matematik. So, macam mana nak buat duit? Ada 2 cara. Yang pertama, kau kena ada kerja yang bagus, yang tiap tahun akan ada increase. Dalam dunia yang perfect, tiap tahun kau boleh minta kenaikan gaji. Katakanlah kau kerja sebagai cashier ke, pengawal ke, yang gaji dia tetap. Apa yang kau boleh buat? Yang pertama, tukar kerja. Cari kerja yang membuatkan kau ada skill, ada sesuatu yang berharga, yang bila kau mahir dengan benda tu, kau boleh memberikan lebih banyak nilai. Lagi banyak nilai yang kau boleh bagi, lagi banyak gaji yang kau boleh dapat. Yang kedua, kau kena belajar buat pendapatan sampingan yang boleh jadi pendapatan utama kau. Contohnya, buat YouTube ke, buat bisnes ke, buat dropshipping ke, apa-apa yang dia awal-awal takkan dapat duit. Tapi bila kau mahir, kemungkinan untuk kau dapat duit tu lagi banyak daripada yang gaji tetap. Sebab kalau kita ambil yang gaji tetap, okey je, tak ada masalah pun. Cumanya kita takkan ada kemahiran tu lah. Kita tak boleh jana ke pendapatan dengan kemahiran, tapi kita akan jana pendapatan dengan masa. Sebab kerja ni ialah menukarkan nilai dengan duit. Contohlah, katalah kau kerja sebagai cashier. Kau akan bekerja 8 jam sehari. So kau kena duduk situ, lepas tu buat kerja cashier lah kan. So apa yang kau tukarkan? Kau tukarkan servis kau sebagai orang yang scan barang dan bagi-bagi dan buat transaksi. Tapi kau kena ada dekat situ. Sebab tu, kalau kau nak buat duit pendapatan sampingan yang kedepannya 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, kau tak perlu pun ada dekat situ. Kau tak terikat dengan masa. Kau kena belajar sesuatu yang tak terikat dengan masa. Kau kena ada skill yang tak terikat dengan masa. Contohnya bina apps ke, yang mungkin tiap bulan kau kena update, tapi bukan setiap hari kau kena coding. Ataupun mungkin kau buat video yang boleh promote sesuatu, tapi bukan setiap hari kau kena buat video. Macam tu. Kau kena belajar satu skill. Tapi kalau
kau tak nak belajar satu skill, kau ambil benda yang terus dapat lah. Contohnya buat Grab ke, jadi tutor ke, macam tu lah. Untuk side hustle ni, kalau kau pilih untuk ambil yang perlukan masa untuk kau buat duit, contohnya jadi ejen takaful ke, jadi ejen rumah ke, kau kena fokus dekat satu skill je dulu sebelum kau pindah kepada skill lain. Sebab kalau kau tak fokus kepada satu skill, nanti kau punya daya fokus tu tidak boleh difokuskan. Dan kalau tak boleh difokuskan, kau tak akan belajar, kau akan jadi sekabut. Kau pilih satu, buat sampai jadi, lepas tu kau tambahlah ataupun kau kembangkan skill kau tu. Itu saja untuk video kali ni. Kalau korang minat nak jadi bangsa 6 angka, follow aku, subscribe. Jumpa di video seterusnya. Bye bye.